Hai Zai. Kenapa ni? Asal muka kau bintik macam je. Oh, aku tak tahu. Aku bangun-bangun pagi sebelum sekolah, badan aku dah naik merah-merah. Muka aku pun dah merah-merah. Kau ada sakit apa-apa ke? Tak pastilah aku sakit apa. Aku kena jumpa doktor lagi. Aku rasa aku kena pergi klinik cepat mungkin lah. Okey lah, Sebab Zai. aku pernah tahu pasal penyakit ni. Kau pernah tahu? Dia macam simptom penyakit campak lah. Demam campak ke kau masuk kan? Demam campak. Baiklah, habis waktu sekolah nanti aku pergi ke klinik. Assalamualaikum doktor. Salam. Kenapa ni? Oh, saya datang ni nak cek saya punya badan ni. Dia ada bintik-bintik merah sampai ke muka dengan belakang-belakang badan sekalian tu doktor. Oh, ni macam-macam tanda penyakit demam campak ni. Oh, demam campak. Sekejap, saya cek degupan jantung dulu ya. Okey, degupan jantung. Okey. Saya cek suhu pula. Tinggi ni, 40 darjah Celsius. Okey. Saya tengok memang awak ni mengalami penyakit demam campak ni. So, saya bagi MC nanti selama 5 hari. Sebab awak ni perlu kuarantin. Seminggu tak boleh doktor. Tengok keadaan. Kalau 5 hari tu penyakit demam campak awak ni masih tak elok, awak datang semula ke klinik saya. Baik. Okey, satu lagi, nanti kuarantin, awak tak boleh kongsi contohnya sudu kelas dengan ahli keluarga yang lain. Sebab penyakit demam campak ni dia mudah berjangkit. Okey, faham? Faham doktor? Okey, terima kasih. Sama-sama.